kita menganut Islam? Pada saya, kita menganut Islam ni first sekali untuk mencari keredaan Allah sendiri. Secara amnya kita tahu kan, Islam tu way of life kan. Soalan yang menentukan segala-galanya dalam hidup kita, iaitu apa erti saya menjadi seorang Muslim. Soalan yang menjadi perhatian bukan sahaja oleh kita sebagai umat Islam, seluruh dunia sedang memerhatikan apakah ertinya apabila seseorang itu menjadi seorang Muslim. Dan itulah yang akan menjadi topik perbincangan kita yang akan dikupas insya-Allah di dalam puisi 2012 pada Disember nanti, insya-Allah.